Keadaannya agak lengang sedikit lah, tak macam biasa lah yang biasa kita tengok ya, mana ada pulat-pulat ni. Cili kampung ya, dia ke sana ha? Okey, hari ni kita ditemani oleh isteri saya dan anak-anak saya. Ni anak dara pun ada tapi tak available Umi nak balik rojak tu. Nak makan rojak? Umi nak beli ni ke? Rojak ni? Oh, sabar. Okey. Bagaimana? Ini itu sama kena copyright. Boleh. Kita tengoklah suasana dekat sini. Mungkin kerana ada dua bot. Ni, Asyik. Beli satu, bawa main. Beli satu, weh. Dalam dia ikannya di kawasan sana. Ikan. Dah apa? Bergaya sini ikan sama. Tu. Lah, ayah kat depan. Okey, kita dipasok pergi makan sari sebelum. Saya nak bawa duit banyak. Biasa kat sini ni jam lah, tapi tak berapa jam lah hari ni. Mungkin ada sambutan kat Perdana Menteri. Oh, ada ikan tapak. Tadi macam chicken juli ya. Mana je? Berapa? Oh, dah ada harga. Oh, tak apa. Kek sangat. Oh. Ada ikan tapak. Oh, ikan tapak. Panas lah. Tu di depan pula. Okey. Tak kenal tu ikan tapak. Kita jalan-jalan dulu di lorong Kasari Maluh ni.
Barang basah belah sini. Ada lembu ke apa. Tunggu lah sini kenapa? Cakap pun nak kata nak beli mainan. Bau. Ada pun, ada bukit. Kelapai. Apa ada? Kelampam. Ni. Oh, ikan dah bobok. Ikan pekasam. Ikan kasih ada. Oh, ni hak kecil ni kah? Ya. Hak kecil ni. Oh ini? Ah, ni boleh. Ikan lapam. Ah. Kelapa kecil. Andi. Masak. Ayah. Ayah dengan kamu kan sama pa mak. Jeruk ah. Macang. Ni. 10 kilo. Dek, ni. 15. Masam. Dia ada masam ni. Nak mani ke masam? Sambal ke buat masak yang Sambal yang anu, tu masam. Oh. ada mandi orang buat. Okey, sampai sini dia 2 cabang Jadi saya tak pergi lagi lah. Satu cabang ke sana, satu cabang sini. Okay.